Penyanyi dan pelakon Abby Abadi kini meluangkan masa bercuti di Sapporo, Jepun bersama anak-anaknya. Namun percutian itu menjadi tumpuan ramai apabila turut disertai bekas suaminya, Norman Hakim bersama keluarganya, sekaligus memperlihatkan hubungan kekeluargaan yang harmoni. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama 2. Di sebalik suasana percutian yang ceria itu, warganet tertarik dengan perkongsian Abby di media sosial apabila dia secara terbuka mengucapkan selamat hari lahir kepada Norman selain menyatakan penghargaan atas kesudian bekas suaminya itu menaja tiket percutian anak-anak mereka. Selamat hari lahir Oman, terima kasih belanja tiket untuk anak-anak besar kali ini. Besar tanggungjawab, besar belanja bila anak-anak ramai ni ya, tulis Abby dalam caption yang dimuat naik di laman Threads. Dengan nada santai namun syarat dengan makna, Abby turut menitipkan doa agar Norman sentiasa diberi kekuatan dan semangat bukan hanya dalam urusan kehidupan seharian tetapi juga demi kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak mereka yang menjadi keutamaan bersama. Pelakon drama popular gerak khas itu turut menyatakan rasa syukur kerana masih diberi peluang untuk membesarkan anak-anak bersama Norman walaupun hubungan mereka sebagai pasangan suami isteri telah lama berakhir. Syukur Allah panjangkan umur kita sebab banyak lagi tanggungjawab yang tak selesai dan takkan pernah selesai. Terima kasih untuk banyak sebab masih sudi bersama saya meraihkan anak-anak, katanya. Menurut Abby, tanggungjawab terhadap anak-anak adalah amanah yang tidak pernah berpenghujung dan perlu digalas bersama tanpa mengira kisah silam yang pernah berlaku. Saya nak kita bersama dapat berkumpul selalu bukan hanya di dunia tetapi di akhirat nanti. Tambahnya lagi, menggambarkan harapan seorang ibu yang sentiasa meletakkan kebahagiaan anak-anak di hadapan.